Bismillahirrahmanirrahim. Unashidukum bil ahdil ladzi akhadhahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina. Unashidukumullah alla tu'zu ahadah. Itu ya. Unashidukum bil ahdil ladzi akhadhahu alaikum Sulaiman. Demi Allah, aku nak royak kemung hei setan. Kita kata ke dia, kita baca je kata. Hei setan, aku nak royak kemung. Tu unashidukum bil ahdil ladzi akhadhahu alaikum Sulaiman. Hei setan, aku nak royak kemung perjanjian mung dengan Nabi Sulaiman. Dengar aku nak royak ni. Salah gitu kita baca ni. Hei setan, aku nak royak mung perjanjian Nabi Sulaiman di atas mung tu. An takhruju wa tarhalu min baitina. Bahawa mung tubik dan mung pindah min baitina daripada rumah aku ni. Mung tubik dan mung pindah daripada rumah aku ni. Unashidukumullah, demi Allah aku nak cerita bahawasanya Allah alla tu'zu ahada, bahawa jangan muduk godo wala sorang dalam rumah ni. Dari dia mu jangan duk godo, mu jangan duk buat khianat sorang pun dalam rumah ni. Ni baca ni kita baik gila dah. Ni nak ayat ni tu baik gila dah. Lepas tu nak tahu kalau kita mau kita dah ada dah ni dah. Klik pergi baca, lepas tu tengok berasa lagu mana kita. Kalau nak wujud tu baca dah boleh 3 kali. Baca dalam rumah. Baca dalam rumah. Lepas tu kita berasa long tu dak. Ataupun kita duduk perhati tengok, nampak lagi lalang tu. Nampak tak lagi? Tu nak ayat tu. Kalau hamba biasa buat dah, tak ada. Tak ada. Berasa sejauh, tak ada apa. Tidak perasaan-perasaan, kita perasaan-perasaan.